Ai, semuanya berpunca daripada keinginan. Rasa macam cantik je nak buat sayur veggie, ada kawasan gambar lawa macam ni. Dan memandangkan brother ini, memang brother ni, dia memang membuatkan aku rasa macam senang je benda ni, takkanlah susah sangat. So hari ni aku rasa brother dekat Giant untuk beli tanah, which is kawan aku recommend Tanah Baba. Jenama Baba ni kawan aku recommend untuk starting. So aku tengok dia punya harga, yes, sedikit mahal lah, tapi aku rasa untuk permulaan. So ini adalah perjalanannya, and then satu kaki dah masuk, iaitu beli bekas untuk letak pokok-pokok. So sekarang dah ada bekas, takkan tak ada tanah kan. So terpaksalah beli tanah. So inilah tanah-tanah yang aku cari. Tanah, sebab dulu aku ada buat pasu kecil-kecil saja kat rumah. Itulah punca asal terjebak, terpaksa beli benda ni. So apa yang aku dah beli adalah dekat dalam troli ni, semua barang yang ada dalam troli ni. So barang-barang yang aku dah beli, first adalah ini, sebab aku ada planning nak buat cili. Ni cili. Ini bagus untuk cili kata ChatGPT. Sebab aku check juga ChatGPT. So yang ini pun ada beli juga, satu beg besar, which is harga dia RM34. Dan satu beg kecil sebab takut tak muat. Mana dah? Tak jumpa. Ini belakang. Satu beg kecil. Okay, satu lagi aku beli perlite sebab brother tu bagi tahu yang boleh beli masukkan perlite satu bahagian. And then Pitmos ni untuk naikkan pencabahan akar tu pun ada beli juga. And then yang terakhir adalah beli yang ini sebab dia adalah fertilizer untuk melajukan dia. Harga lebih kurang dalam RM15, RM14. So total terkoyak hari ni lebih kurang dalam almost 200 lah, tapi belum sampai 100. So barang yang aku dah beli adalah RM50, 45 kot sekali dengan delivery. Lepas tu beli barang ni dah lebih kurang RM150. Aku pun sendiri terfikir tau, bila dah beli barang-barang macam ni, aku pun sendiri terfikir, berbaloi tak beli benda-benda ni, ataupun berbaloi beli juga supermarket dekat supermarket sana. Aku sendiri tak tahu. Sebab supermarket pun barulah satu tu lebih kurang dalam, mungkinlah satu sayur tu lebih kurang RM5. Yang ni aku dah habis lebih kurang 200. 100 lebih lah, almost 100 lebih ke 200. Belum lagi termasuk yang aku tambah lagi. Ayah aku recommend, ada satu video dekat TikTok, kalau aku ada masa aku masukkan sekali video tu. Dia letak Coca-Cola. So okey lah, aku masukkan Coca-Cola juga. Ada beli Coca-Cola 4. And then memang mak kena ada satu cili. Cili pun dah try beli. And then video yang sama, yang masukkan Coca-Cola tu dengan cili. Cili pun dah beli. Sekali dengan bawang putih. Bawang putih ni, mak aku cakap daun bawang putih ni sedap, daun dia. So kita try tanam semua yang ada, organik punya tanaman organik dalam masa 1 bulan. Ini adalah part yang pertama, dan mungkin akan ada video-video yang seterusnya untuk penanaman organik ni. Ini adalah perjalanan real Ini perjalanan real daripada orang yang memang tak tahu apa-apa, zero pasal menanam. Zero pasal menanam. Tanah apa nak beli, barang apa nak beli, semua aku tak tahu. Aku ChatGPT tanya orang, tengok TikTok. Itu je, serius. Kalau berjaya ni, aku cakap kan, memang kalau berjaya ni, subhanallah lah. Idea dia, kalau berjaya ini, kita buatkan tanaman dekat dalam rumah, which is kondo-kondo lah. Kondo-kondo dalam rumah. Lepas tu siapa nak petik boleh petik. Cili siapa nak ambil boleh ambil. Siapa nak makan boleh makan. Boleh masak boleh masak. Okay, so sekarang kita akan buat dia punya baja, dia punya tanah lah. So alamak, bekas pun kecil. So kita tambahkan daripada baja tanah ini. Sekejap, pusing. Okay, tanah ni VG Mixi, sebab dia nak fokus pada buah, which is kita akan tanam cili. So buah cili. And then kita tambah fertilizer 1. And then kita akan tambah perlite. So yang ini kena tambah 3. Yang ni kena tambah 3. Tak kisahlah kalau 3 mangkuk. Yang ini kena tambah 1. Yang ni kena tambah 1. Maksudnya 3 mangkuk, 1 mangkuk, 1 mangkuk. Ataupun 3 cawan, 1 cawan, 1 cawan. Ataupun 3, tak kisahlah, 3, 1, 1. Yang penting 3, 1, 1. Yang penting ini 3, 1, 1. Okay. So sekarang kita menggaulkan dia. Jangan risau sebab tak ada bau, sebab dia bukan baja tai, dia baja tanah saja.
Ini 311 ni. Satu tengok daripada video brother tu. Lepas tu satu lagi check ChatGPT. Tanya ChatGPT apa yang kena buat kat dalam ni. Nah, so ini dia punya step-step dia katanya. So yang ini kita tuang kat sini sikit, banyak sangat. Okay. So bila dah tuang sana sikit, senang sikit nak menggaulnya. Gaul tanah, kita gaul tanah. Sebab ni nak fokus untuk So cili, yang ni lah cili. Dah ada cili kat belakang. Kita pergi beli dekat Giant tadi. And then sekali dengan bawang. Bawang mungkin esok kot sebab sekarang dah pukul 6.30. Okay, jadi kita tanam pula. Okay, sekarang selesai menggaul. And then kita punya eksperimen ada 3. Which is, mana penutup lagi? Okay, which is satu untuk bawah air. Okay, satu untuk bawah air atas tanah. Satu lagi bawah air juga, tapi dia pakai kain ni. Kain ni untuk selamkan dia. Untuk eksperimen yang kedua, which is yang ni sebab kita ada sama lah. Maksudnya kita akan buat dua kain, satu yang biasa. Okay, satu yang celup lah. Sebab dia air kita akan sampai tinggi, sampai setengah macam ni untuk air. Okay, so itu kita akan tanam cili. So plannya kita akan letak cili, celup telur, baru masuk tanah. Masuk dalam tanah. Okay. Okay. So ini dia telur kita. Bukan telur kita lah, telur. So ini telur. And then plannya kita akan tebuk sikit, ketuk perlahan-lahan ke atas bahagian atas, pecahkan, tebuk bahagian atas, pecahkan, tebuk bahagian atas, pecahkan, dan kita masuk cili. Oh, cili tu dia kena. And then yang aku ingat video tu, cili ni cili mungkin aku akan tanam cili hijau sikit, cili hijau 1, cili merah 2. Okey. Cili hijau. Okey, cili hijau ni atas kena potong, bawah pun kena potong. Bawah sini kot kena potong. Bawah sini kena potong. Sekejap tengok video je Cili tak kisah cili hijau ke cili merah ke, sebab tengok video tu dia cili merah pun ada juga, cili hijau pun ada juga, pokok yang sama. So ni mungkin tak cukup masak, ni dah terlebih masak kot, tak tahulah. So kita akan potong atas ni sikit saja, yang bawah ni kita pendekkan saja. Lepas tu kita akan celup masuk dalam telur. Sini akan masuk dalam telur. Kemudian yang atas ni tanah sampai sini saja. So atas ni kena keluar sikit. Macam tu. Lepas tu ikut video tu dia akan letak coke. So kita try lah, tengok berjaya ke tidak Sebab yelah, mana ada orang letak coke, orang letak air, dia letak coke pula. Okay, tak apa, kita tengok apa tanah yang kita dah gaul tadi. Okay, so ini kita akan masuk dulu. Yang tanah kita dah gaul tadi, masuk dalam tu. Macam biasa, masukkan saja. Ikut sikit lagi. Okay. So ni pula satu lagi. Tak masukkan lagi. Ini kita akan masukkan dulu yang ini. Sebab tadi dah buat, yang ni tak buat, lupa buat. Okay, kita keluarkan dia sikit. Macam tu. Terbalik terbalik bawa dua saluran mic, kiri dan kanan. Macam biasa kita masukkan semua tanah yang ada.
Okey. 2 untuk kain dah siap. Sekarang yang terakhir. Wah, sakitnya pinggang aku. Sekarang yang terakhir, kita habiskan semua. Yang ini aku tebuk-tebuk lubang. Nampak ada lubang-lubang. Ada lubang-lubang. Okey, kita masukkan semua saja. Ups, tumpah. Okey, macam tanah tak cukup. Tanah macam tak cukup, jadinya kita tambah sikit tanah. Macam biasa kita akan pakai formula yang sama. 3 genggam. 3 genggam takut banyak sangat pula. Boleh lah 3 genggam. 1, 2, 3. Lepas tu kurangkan sikit lah, banyak sangat. Sebab ada tanam, kita nak tanam ni sekali nanti. So kurangkan sikit. Tambahkan sikit. Dan ni tambahkan sikit. Gaul macam biasa. Kita gaul dulu. Sini sebelah sini lebih, kita tambahkan sikit. Tambahkan sikit. Gaul balik. Takut terlebih sangat. Ni bukan apa, sebab takut terlebih sangat. So kita tambahkan dulu. Okey. So kita letak balik sikit. Dan ini semua. Okey. So cukup kita punya satu tanah. So cukup kita punya 3. Then next, masak telur pula. Okay. Next, telur dengan cili. First kita panjang ni cili. Cheese panjang ni cili. Dan kita akan potong sikit. Kita akan pecah telur sikit. Potong sikit. Bismillah, awam bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu pendekkan sikit. So buka sini sikit. Kita pecahkan dia. Okey. Oh. So setengah. Masukkan. Stop. Okey, macam tu. Jap, besarkan sikit lubang. Tak cukup dalam. Okey, masuk dalam sikit. Macam tu. Oops. Sikit-sikit okey tu kot. Okey. So macam mana daripada sisi atas? Boleh tak? Ni kita akan lubangkan dia. Lubangkan macam tu. Supaya ada lubang. Okey. Lepas tu kita buat benda yang sama. Telur and cili. Macam mana nak letak?
tebuk cili ni. Sebab sekarang dah maghrib, so ada dengar Al-Quran lah. Kat bawah tu je semayang masjid, ada masjid. Okey, satu dah siap, dua dah kira dah siap. Next, yang terakhir. Kita akan masukkan yang terakhir. Okey. Okey, sekarang tiga-tiga dah siap. Cili, dalam ada telur. Sama juga, sama juga. Tiga-tiga dah siap. So, sekarang yang terakhir adalah letak benda ni. Kita tengok video tu kena letak. So kita akan letak lah sikit di sini, sini sikit, sini sikit. Lepas tu kita biarkan dia. Siap dah untuk bahagian cili. Then next kita akan buat bahagian ni juga. Okay. Okay. Ini pun dah letak air. Lepas tu ada tali kat situ, tuala. Kain lah, kain. Lepas tu cili. Buat air sikit. Sama juga ada air. Sama juga ada air. Tapi ni ke dalam sikit sebab kita ada tebuk tebuk. Yang ini kita buat tebuk, yang ini kita buat kain. Dua ni kita buat kain. Sini kita buat tebuk. Okey. So yang tebuk ni sekarang last. The best part. Tak Coca-Cola. See. Bismillah. Okay, sikit. Sini sikit. Sini sikit. Allah. Biarlah esok lah pula. Okay. So siap lah. 1, 2 and 3. Okay. So kita tunggulah sama ada dia naik ke, tak naik ke, dia hidup ke, tak hidup ke, tak tahu. Okay, so hari ni kita buat dalam bekas yang baru. Compare semalam kita buat dalam botol, which is 3 botol ni. Okay, cili. Selepas letak cili, kita letak penutup supaya ada wap kat dalam tu, untuk dia hidup lah. Okay, hari ni kita buat sedikit dalam bekas. So, bekas ini. So, bekas ni kita tambah benda yang sama, which is baju kompos, fertilizer, perlite dengan yasa air ni. Semalam kita pakai untuk buah, tapi yang hari ni kita pakai veggie tanah untuk daun. Yang ini kita balik, okay. So kita akan letak ini daun, ni anak daun, letak dalam ni. Okay. So ini kita akan letak daun apa ni? Daun ketumbar. Ya, daun ketumbar. Ketumbar ni kat dalam sini. So persoalan sekarang, macam mana kita nak keluarkan daripada bekas ni? Okey, kita usahakan . Okey, mungkin kita akan cuba menyongkilnya, bawa keluar, dan kita akan dapat dahan daun-daun dia. Lepas hujan ni, dia yang tanah dia basah. So bila basah dia melekat. Harap tak kena akar lah. Okay, dengan mengetuk saja kita cuba bawa keluar.
akhirnya berjaya bawa keluar. Tak ada, potong. Okay, so kita akan tanam mengikut keadaannya. Kita akan buat satu barisan semua dulu. Ratakan. Okay, dah cantik diratakan. So kita akan letak kat sorry, jauh sangat. Sini, sini, sini. Alright, ni kita punya line. 1, 2. Ke tepi lagi ya. Ya, ni line tengah. Okey, kita tutup balik. Ni line tengah dia. Sebab ni kita akan buat pokok lain. Kita buat satu pokok kat sini dulu. Dan satu. Dan jarakkan sikit. 1, 2, 3. Tak nak 3. Kita buat 4. Ni padam. Sini 1. Sini 1. Padam. Sini 1. Alright. So sini, sini, sini. Alright. Kita punya tempat. Okay, dah siap. So ini daun pudina. Dalam ni ada asparagus. Sini bawah ada apa tu? Bawang putih. Sebab kita nak dapatkan daun bawang putih. So itulah dia siap.